Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Bentukkan satu penyataan benar dengan menggunakan pengkuantiti semua. So, semua atau sebilangan lah. Okey, berdasarkan penyataan berikut. Okey, dia nak penyataan yang benar. Statement yang benar. Yang benar lah. Okey, so kita tengok Nanagon. So, Nanagon ni mempunyai 9 sisi. Okey, so Nanagon ni 9 sisi. So, semualah. Semua. Kita nak jadikan penyataan dia benar. Okey, yang ni pelajar kena hafal lah. Okey, kita ada segitiga. Okey, kita ada segi empat. Segi empat. Okey, kita ada pentagon. Okey, pentagon 5 sisi. Kita ada hexagon. Okey, hexagon. Okey, ni 6 sisi 3, 4, 5, 6. Okey, 7 kita ada heptagon. Heptagon 7. Okey, 8 kita ada oktagon. Oktagon 8. Kita ada 9. 9 kita ada nanagon. Nanagon. Okey, 9 dan last kali kita ada dekagon lah. Dekagon. Okey, 10 sisi. So, yang ni pelajar boleh hafal lah. Okey, seterusnya. Faktor bagi 20 ialah faktor bagi 10. Okey, ni semua ke sebilangan ni? Okey, kita tengok faktor bagi 20. Faktor 20. Faktor 20. Okey, 1 darab 20. 2 darab 10. Okey, 3 tak ada. 4. 4 darab 5. Lagi tak ada dah. Okey, so ni semua ni ialah faktor bagi 20. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Okey, seterusnya kita tengok faktor bagi 10. Faktor 10. Faktor 10, 1 darab 10, 2 darab 5. So, faktor 10 ialah 1, 2, 5, 10. Okey, so kita tahu dekat sini. Dia tak bolehlah semua faktor 20 ialah faktor bagi 10. Sebab dekat sini hanya sebilangan lah. Sebilangan. Okey, so pelajar akan dapat kat sini satu markah, kat sini satu markah. Okey, seterusnya. Bentuk satu kesimpulan induktif. Okey, yang kuat berdasarkan pola nombor berikut. So, yang ni seperti biasalah. Yang depan ni kita potong buang. Okey, salin nombor yang sama. Mana nombor sama? 2 darab. Ni nombor sama. Nombor tak sama, kita buat bracket dulu. Siap-siap tolak 1. Okey, kita tahu ni ialah nombor kuasa 2 sempurna. 1 kuasa 2. 2 kuasa 2. 3 kuasa 2. Ni semua nombor kuasa 2 sempurna. Jadi, n kuasa 2. Okey, seterusnya kita tulis n sama dengan berapa kat sini? 1, 2, 3, 4, titik, titik, titik. So, dekat sini pelajar nak selesai pun boleh, tak selesai pun boleh. So, 1 markah dan 2 markah. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Soalan graf kuadratik. So, dekat sini kita ada satu fungsi lah. Satu fungsi yang dia bagi. Okey, so dia minta kita lengkapkan dekat jadual. Okey, pelajar, untuk soalan macam ni, kita just gantikan sahaja. X ni just ganti kat sini je. So, kita akan dapat Y lah. Okey, kalau cikgu biasakan pelajar cikgu guna kalkulator lah. Okey, contoh alpha Y, alpha soft. Okey, negatif alpha X kuasa 2. Okey, tambah 5 alpha X tambah 4. So, tambah 4 dekat sini. So, sama dengan kat sini kan. Bila sama, bila ada 2 pun boleh ubah, cikgu akan minta pelajar tekan calculate. Okey, bila kita tekan calculate, dia minta kita masukkan nilai. Okey, contoh cikgu masuk yang ni. Cikgu masuk yang ni dulu. Okey, X2. Betul tak? X2, cikgu tekan sama dengan Y dia 10. Betul tak? So, betul
Okey, seterusnya cikgu tekan calculate lagi. X dia berapa? 3. Cikgu tekan sama dengan. So, akan dapat Y dia pun 10 juga. Okey, kenapa sama ni Okey. Seterusnya, cikgu minta tekan calculate lagi. Masukkan nilai X tu 5. Tekan sama dengan. So, pelajar akan dapat 4. Okey, sangat mudah soalan ni. Okey, seterusnya pada ruang jawapan, dia minta kita lukislah. Lukis graf. Okey, kita plot satu-satu. Okey, -1. X -1, Y -2. Sinilah. Sini. Okey, kalau bulat lagi bagus Sebab pangkah ni, cikgu takut nanti kita lalu tepi ni. Lalu tepi. Kalau bulat, kita confirm kena ni. Okey, kalau dulu cikgu ajar pelajar X. So, sekarang cikgu akan ajar pelajar bulat lah. 04. So, 04 sini. Okey, cikgu bulatkan. Okey, seterusnya, cikgu ada 18. So, 1 kat sini 8. Okey, rupanya 210 dah ada Dah ada kat sini. So, 310. Okey, 48. Dan seterusnya 54. So, kita just cantum saja. Pelajar buat slow-slow lah. Buat slow-slow. Yang penting kemas. Okey, tengok cikgu. Okey, 1, 2. So, yang ni mesti ada curve sikit 3. Ada curve sikit. Okey. So, 4 dan 5. Mesti smooth kan. Cikgu ni tak smooth ni. Sebab mungkin lukisan cikgu kecil lah. So, dekat sini pelajar akan dapat 2 markah juga. Okey, semua plot betul. 1 markah. Cantik 1 markah. So, 2 markah. Okey, so settle soalan. Soalan yang kedua. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Dalam darjah 1, PQR dan PQS ialah dua segitiga bersudut tegak lah. Okey, dekat sini dia dah bagi pada kita QR sama dengan 2SR. Mana QR? So, QR kat sini. Okey, 2 kali SR. Okey, soalan ni dia minta kita cari panjang RS. Okey, so yang ni teorem Pythagoras lah. Teorem Pythagoras So, kalau macam ni, ni paling panjang dia. Paling panjang ni ialah 13. So, kalau kita nak cari panjang ni, teorem Pythagoras. Okey, cuma soalan ni dia nak panjang RS sahaja RS sahaja. Okey, RS sahaja kita cari sudut dekat sini lah. Kita cari sudut. Okey, so untuk formula trigo kita ada 3 lah. Okey, saya takut hantu. Okey, kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, ataupun soh cah tua lah. Okey, so kita ada kat sini tentangan per hypotenuse. Nampak ini paling panjang ni ialah hypotenuse. So, kita boleh cari sudut dia. Okey, so kalau cikgu cari sudut dekat sini. Okey, kenapa cikgu nak cari sudut Okey, nak cari panjang kat sini dah ada. Okey, tak apalah. Cikgu cari sudut Sin theta. Okey, sama dengan tentangan dia 5 per hypotenuse dia 13. So, kalau cikgu nak cari theta, sin bawa pergi sebelah lah. Sin inverse. 5 per 13. So, cikgu dapat sudut dia kat sini. Okey, tak apa. Cikgu cari sudut dulu. Shift sin. Okey, 5 per 13. Okey, so cikgu akan dapat sudut dia 22.62. 22.62 darjah sudut kat sini. Okey, sudut dah settle. Okey, cikgu cari sudut. Sebenarnya kalau cikgu nak cari panjang ni, guna teorem Pythagoras untuk soalan A, cikgu guna teorem Pythagoras lah. So, 15 kuasa 15 pula 13. 13 kuasa 2 tolak dengan ataupun 13 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. Okey, tambah dengan
Kat sini cikgu andaikan panjang ni X lah. So, X kuasa 2. So, yang ni buat di sebelah lah. Ataupun X kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. So, kita akan dapat jawapan dia. Cikgu kira teruslah. 13 kuasa 2. Okey, tolak dengan 5 kuasa 2. Okey, so cikgu akan dapat 144. Cikgu tekan punca. So, akan dapat panjang ni 12 lah. X ni panjang ni 12. Panjang keseluruhan 12 Okey, cuma dekat sini dia dah bagi. Kat sini dia dah bagi ni. QR ni 2 kali. Maksudnya kat sini 2, kat sini 1 lah. Okey. Kalau kat sini 3, so kalau 12 bahagi 3, so kita akan dapat 4. Okey, 4. Bermakna kat sini lah 4, 1 bahagian, kat sini 8. Okey, soalan A tu dia tanya, berapa panjang RS? So, RS ni cikgu dah dapat 4. Okey, 1 markah. Okey, seterusnya. Sudut QPS. QPS. So, nak cari sudut kat sini. Sudut tadi dah dapat dah. So, QPS. QPS. Sudut dia sama dengan 180 tolak sudut yang kita ada ni lah. 90 dengan tolak 22.62. So, kita akan dapat sudut dia. Okey, 180 tolak 90 tolak 22.6. Okey, kita akan dapat 67.4. So, kalau kita nak tukar pada darjah, 67 darjah 24 minit. Ni lebih tepat lah, lebih tepat. Okey. 67 darjah 24 minit. Okey, so settle soalan yang ketiga. Okey, kita pergi pada soalan yang keempat. Okey, Nina ingin membeli insurans kebakaran bagi rumahnya yang baru dibeli. Nilai boleh insurans rumahnya ialah 300,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibeli mempunyai peruntukan co-insurans 80%. Okey, apa dia co-insurans? Co-insurans ni ialah perkongsian lah. Perkongsian. Okey, perkongsian antara syarikat dan polisi holder lah, pemegang polisi. Kalau sebut 80%, 80 syarikat, 20 kita lah. Okey, dan deductible sebanyak 6,000. Apa dia deductible? Deductible ni pemegang polisi bayar okey, sebelum membuat tuntutan. Okey, so settle nota sikit saja, tuntutan. Okey, kita tengok soalan. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, yang harus dibeli yang ni lah, yang co-insurans ni yang harus dibeli. So, pelajar tulis sikit, harus dibeli. Okey, 80/100 darab dengan rumah dia lah, harga rumah dia 300,000. Okey, so settle, potong. Kita potong je lah. So, 8 kali 3, 24. So, kat sini 240,000. Okey, sangat mudah soalan ni. Okey, seterusnya soalan B. Rumah Nina telah mengalami kebakaran. Okey, jika Nina telah menginsurankan rumahnya 200,000. Okey, dan telah menerima pampasan. So, dia terima pampasan 126,000. Hitung jumlah kerugian. Okey, pelajar untuk soalan pampasan ni, pelajar mesti mahir dengan formula lah. So, pampasan okey, sama dengan insurans yang dibeli. Okey, bahagi dengan insurans yang harus dibeli. Harus dibeli. Darab kerugian. Tolak dengan deductible. Okey, so formula ni pelajar kena mahir betul-betul. Okey, kita just gantikan saja nilai dia.
Okey, so cikgu ganti nilai dia. Pampasan dia dah terima dah. So, pampasan 1,500 sama dengan insurans yang dia beli berapa? 200,000. Okey, yang harus dia beli berapa? 240,000. Okey, darab dengan kerugian. Kerugian ni kita nak cari. Soalan ni nak cari kerugian. Cikgu ganti dengan X. Okey, darab dengan deductible. Bukan darab, tolak. Tolak dengan deductible. Deductible dia ialah 6,000. Okey, so pelajar just tekan kalkulator. Shift solve. Shift solve. So pelajar akan dapat jawapannya. 159,000. Okey, so ni yang dia rugilah. Yang dia rugi. Okey, settle. Seterusnya kita pergi pada soalan yang terakhir. Okey, soalan yang kelima. Rajah menunjukkan sebuah piramid dengan tapak segi empat sama. So, ni segi empat sama. Okey, isi padu piramid ialah 144,000. Okey, dan ketinggian piramid, tinggi piramid ni ialah 120. 120. Ungkapkan isi padu piramid. Okey, first kali pelajar. Kalau soalan isi padu macam ni, kita rujuk formula. Rujuk formula. Okey, so kalau cikgu rujuk formula sekejap. Cikgu rujuk formula isi padu piramid. Okey, so luas prisma isi padu isi padu piramid. So kita ada kat sini. Pelajar biasalah guna mesti rujuk formula. Okey, 1/3. Okey, darab dengan luas tapak, darab dengan tinggi. Okey, so cikgu just gantikan sahajalah. Okey, 1/3 untuk soalan A. Isi padu piramid. Isi padu piramid. Okey, cikgu tulis formula dia dululah. 1/3 darab dengan luas tapak. Okey, darab dengan tinggi. Okey, kita just ganti saja 1/3 luas tapak dia panjang darab lebar. So, jadi darab dengan X tambah 35. Darab dengan X tambah 35. Okey, darab dengan tinggi dia berapa? Tinggi dia 120. 120. Okey, so isi padu dia dah bagi. 14400. Okey, pelajar boleh tekan direct saja pelajar. Okey. Ataupun pelajar selesaikan dia lah, kembangkan sebagainya. So, pelajar akan dapat 40x kuasa 2 tambah 2800x. Okey, tolak 9500 sama dengan kosong. Sama dengan kosong, kena tulis tak ni sebab ni ungkapan Ungkapan cukup sekadar macam ni. Kalau sama dengan kosong nanti dia akan jadi persamaan. Okey, seterusnya bila soalan B ni dia nak cari nilai X. Yang ni yang cikgu ajar pelajar tekan kalkulator ni. So, bila kita ada soalan macam ni, 2800x tolak 9500, cikgu jadikan dia sama dengan kosong lah. Sama dengan kosong, lepas tu cikgu buat dua bracket sama dengan kosong, factorizekan dia. So, cikgu akan dapat jawapan. So, kalau tekan kalkulator, cikgu dapat X sama dengan 25. So, kalau kat sini 25, kat sini X tolak 25 lah. Dan lagi satu, kita dapat X sama dengan negatif 95. So, X tambah 95. Okey, dan kita kena tulis jawapan yang positif. X sama dengan 25. Mesti tulis. Tulis jawapan positif. Okey, so settle untuk soalan yang kelima.